Ni salah satu gambarnya. 3 orang ni dah mula latihan guys Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Raja Bola TV bersama aku Syahrizan. Okey, hari ni kita menerima berita baik guys iaitu berita di mana penggantungan 7 pemain warisan di orang kata tak diangkat tetapi katanya ditangguhkan sebentar dan semua pemain tersebut boleh melakukan aktiviti bola sepak. Maksudnya boleh bermain lah guys bermain ke latihan ke dengan pasukan masing-masing guys. Dan seperti mana yang korang semua tahu, apabila mereka ini digantung hari tu, digantung 12 bulan, kebanyakan mereka ada yang kontraknya kena tarik lah dan macam-macam lagi guys dan macam-macam lagi lah kecaman berkenaan dengan 7 pemain ni. Dan hari ni apabila berita ni keluar, sebenarnya berita ni banyak keluar dekat, aku tengok kat Facebook, dekat TikTok and then dekat berita online kan. Jadi ada rasa mixed feeling lah, sebab kita tak nak rasa macam orang kata beri harapan yang tinggi lah, sebab baru-baru ni pun kita dah berikan harapan yang tinggi, tiba-tiba kena hukuman pula and then kali ni ditangguhkan. Dan sampai bila agaknya ditangguhkan, apabila ia ditangguhkan selepas ni, adakah ia akan diangkat dan semua pemain ni dibebaskanlah daripada hukuman, dan FAM sendiri adakah dibebaskan daripada hukuman. Seperti mana yang kita tahu kan, lepas dia kena hukum tu memang kena tolak semua mata-mata kita lah mata ketika perlawanan persahabatan Tier 1 FIFA tu, dan juga perlawanan aku tak pasti perlawanan kelayakan untuk Piala Asia tu macam mana kan. Kalau kita lihat sekarang ni masih lagi mata dalam grouping tu, kita masih lagi dekat atas kan, dengan orang kata 9 mata semua kemenangan, dan kalau ditarik balik kemungkinan tak ada peluang lah kan. Tapi bila hukuman ni diangkat, maksudnya ada sinar lah kan guys ada sinar-sinar bahawa mata untuk FIFA tu, untuk FIFA ranking tu mungkin kita dapat balik. So macam mana lah, tapi kita tak nak bagi harapan yang tinggi lah dengan berita ni. Okay, banyak berita-berita ni aku banyak baca daripada channel-channel online apa semualah. So jom kita tengok Okay, mari kita tengok antaranya ni lah dekat berita harian ni. Okey, Alaves sahkan Garces boleh turun berlatih. Yang ni Facundo Garces lah. Ini antara pemain top kita lah pemain orang kata pemain warisan yang paling top lah yang bermain dalam La Liga kan. So mana ada lagi pemain-pemain warisan daripada negara-negara jiran ataupun negara Asia Tenggara ni yang bermain dalam liga terbaik di Eropah lah. Ni Facundo Garces. Kita baca sikit ni kat berita harian guys korang pun boleh baca sekali lah. Okey, Kuala Lumpur, kelab La Liga Deportivo Alaves mengesahkan Mahkamah Tinggi Tara Sukan CAS memberi pelepasan sementara kepada Facundo Garces sekaligus membolehkan pemain pertahanan itu kembali menjalani aktiviti berkaitan bola sepak sementara rayuannya masih berjalan. Ini kita tak nak bagikan harapan yang tinggi, tetapi apabila berita ni keluar, kita rasa agak gembira lah, lega kan. Jadi lagi-lagi kepada Facundo ni kan, Facundo ni bermain di kelab La Liga guys dan kelab dia sekarang ni tengah struggle juga, berada di dalam papan yang bawah sikit kan, nombor 18, 19 lebih kurang macam tu. Jadi dengan adanya Facundo kembali, aku rasa mungkin boleh memberikan momentum kemenangan lah kepada Alaves, sebab Alaves ni baru je menang. So kita harapkan lepas pada ni kemungkinan boleh kekal dalam La Liga lah guys Ini antara pemain yang aku rasa, aku suka pemain ni. Tak kisahlah apa situasinya sebelum ni, kalau hukuman ni diangkat balik, kita pun rasa bersyukur lah Okay, and then dalam satu kenyataan rasmi, kelab Spanyol kelab Spanyol itu memaklumkan CAS menerima permohonan Garces untuk penggantungan sementara hukuman latihan pemenunggu rayuan terhadap sekatan dikenakan oleh FIFA. Maksudnya sementara menunggu rayuan tu dia boleh main lah kan. So tak adalah dia tunggu lama sangat kan.
Sebab aku rasa sejak bulan 11 bulan Oktober, Disember, so lama jugalah, dah beberapa bulan juga dia tak main dan tak berlatih lah dengan klub, dan klub pun rasanya masa tu dia hold dia kontrak dia tu kan. Kemungkinan dia akan kembali guys, so harap berita ni buatkan dia boleh kembali dan boleh bermain lah untuk Alaves kan. Okay, kes berkenaan membabitkan hukuman pengantungan selama 12 bulan dijatuhkan jawatan kuasa tata tertib FIFA. So 12 bulan guys dan bila dia gantung 12 bulan dia tak boleh main, and then tak pastilah kalau hukuman ni diteruskan, adakah dia ni digantung dan tak boleh main untuk Malaysia, dan kita pula dihukum, adakah lepas 12 bulan tu dia diterima? Itu yang kita rasa macam mana dia punya cara dia menghukum kan. Adakah dalam masa 12 bulan ni habis daripada ban tu, kita terus tak ada hukuman dan kita boleh mainkan balik pemain-pemain warisan kita ni kan. So itu yang aku tak faham tu. Okay. Dan ada lagi berita dia kata resolusi CAS penggantungan 12 bulan merangkumi semua aktiviti berkaitan bola sepak digantung buat sementara waktu, sekaligus menyaksikan hukuman berkenaan tidak akan dikuatkuaskan selagi CAS meneliti merit penuh rayuan terbabit. Maksudnya daripada rayuan tu lah. Okay, dalam tempoh sementara ini Gasas dibenarkan menjalankan tugas profesionalnya seperti biasa. Semoga itu Deportivo Alaves mengesahkan pemain itu akan kembali menyertai sesi latihan pasukan dengan serta-merta menurut kenyataan pasukan. Okay, terdahulu 7 pemain kebangsaan digantung 12 bulan oleh FIFA boleh kembali beraksi dan meneruskan karier bola sepak mereka. Pengembangan ini dimaklumkan FAM mengesahkan CAS membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan stay of execution yang dikemukakan oleh 7 pemain pasukan kebangsaan itu. Selain Garces, 6 lagi pemain adalah Gabriel Palmeiro, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca, João Figueiredo, John Irazabal dan juga Hector Havel. Dan 3 pemain ni yang bermain untuk JDT, aku tengok dekat Facebook JDT, mereka ni dah mulakan latihan guys So kalau kita tengok Facebook JDT, jom kita pergi ke Facebook, kita cari JDT kan, Johor Darul Ta'zim. So kita daripada gambar-gambar yang dikongsikan di Facebook JDT, dah ada dah pemain-pemain ni. Okay, kita tengok kat sini kan. Ni salah satu gambarnya. 3 orang ni dah mula latihan guys Okay, gitu. Ipin is back, komen kat situ kan. Ipin is back. So John Irazabal, João Figueiredo dan juga Hector Havel ni semua dah mulakan latihan. Gabriel Palmeiro aku tak pasti sebab dia masa tu dilepaskan oleh klub. Begitu juga dengan Holgado katanya dia akan kembali ke Amerika di Kali, dan juga Emmanuel Machuca tak pasti. Aku rasa selepas daripada ban ni diangkat, mungkin dia akan kembalilah sebab kontrak ni mungkin dia hold, dia akan kembalilah kan. Kita harap macam tu lah. So kesian daripada pemain ni sebab tak dapat beraksi kan. Jadi kita harapkan, kalau aku rasa ni ada sinar. Korang rasa macam mana adakah sinar? Kita tak nak bagi harapan yang sangat tinggi, tetapi yalah. Dan aku rasa ini kena pada waktunya untuk JDT, kerana JDT akan kembali beraksi dalam Shopee Cup and then ACLE yang memerlukan kemenangan, dan 3 pemain penting ni ada dalam pasukan dan boleh bermain. Itu yang kita mahukan lah. Wow, comeback is real guys Okay, itu antaranya guys. Banyak juga dekat Instagram pun ada. Ni aku saja tengok Instagram Facundo, adakah dia ada update apa-apa kan. Kalau dari segi Gabriel Palmeiro, kalau kita lihat daripada Instagram dia, sekejap kita tengok. Gabriel Palmeiro. Gabriel Palmeiro dia banyak juga update. Contoh macam ni kan. Gabriel Palmeiro dia ada update juga. Dia banyak share story lah. Kan. Ni aku rasa dia terbaru kat ni. So tak ada apalah. Dia banyak menghabiskan masa dengan parent dia apa semula kan. Tapi ada story kan. Tapi story mungkin dah tak ada kot story. Kita dah tak boleh tengok story dia. Tapi ada story yang sebelum ni dia share. Berkenaan dengan apa nama?
dia punya hukuman ditarik balik. Almiro ni aku rasa antara pemain warisan yang dia bangga lah menyarung jersey kebangsaan hari tu. Dan sayang lah kalau kita tak dapat dia bermain, sebab dia muda lagi guys dan aku harap dia dapat bermain kembali and dapat beraksi lah untuk kelab dia guys. Dan kita harapkan lepas daripada pengangkatan ni, penangguhan hukuman ni, so kita berjaya lah dalam rayuan untuk tarik balik hukuman ni guys Okay guys, itu dia berita baik untuk pasukan kebangsaan dan juga JDT lah JDT dan juga pemain Harimau Malaya, pemain warisan ni. Kita harap akan datang lah bila hukuman ditarik balik, mata untuk FIFA ranking tu dikembalikan, mungkin kita akan kembali naik atas guys Okay guys, apa pendapat korang berkenaan dengan berita ni? Adakah korang setuju ataupun suka, gembira, macam mana perasaan? Jangan lupa untuk tinggalkan komen dekat bawah guys. Okay guys, terima kasih pada korang semua yang dah subscribe kepada channel ni. InsyaAllah kita akan cuba buat banyak lagi konten-konten dalam channel ni, insyaAllah. InsyaAllah kita akan kembangkan lagi channel ni. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.